Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Pasal yang ketiga, zahid. Ketahuilah bahawa zahid itu benci kepada dunia dan berpaling daripada dunia. Ini pasal yang ketiganya, bab zahid. Zahid itu benci kepada dunia, taksir kepada dunia, dia berpaling daripada dunia. Dia hanya tupu kepada akhirat. Dia ambil dunia hanya sekadar ia berhajat untuk menjalani akhirat. Dia tidak tamak kepada dunia, tak ada sifat tamak halaba kepada dunia. Sesetengah ulama berkata zahid itu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut kesenangan akhirat. Itu kata setengah ulama, ya. Dia tinggal kesenangan dunia. Dia tinggal tu buat apa? Kerana menuntut kesenangan akhirat. Kalau dia nak tu boleh, nak kepada kesenangan dunia tu boleh, tapi dia tak ambil. Dia pilihnya ambil kesenangan akhirat. Kalau dia nak kepada dunia, nak kepada kesenangan dunia, tapi dia tak boleh. Tidak zahid tu dia panggil fakir. Tu dia panggil fakir. Dia nak pada kesenangan dunia tapi dia tidak mampu. Tak mampu nak ambil kesenangan dunia tu tidak zahid, tu dia panggil fakir. Dia fakir. Adapun zahid ni kata setengah ulama, dia tinggal kesenangan dunia, dia mampu kalau nak ambilnya. Dia tinggal tu buat apa? Kerana dia tutup kesenangan akhirat. Sebab muka dunia ni tak lama. Tak lama. Dia atas orang-orang je. Dah. Atas orang-orang ada orang 20 tahun dia bunyi.
Tak lama dunia tapi akhirat, kesenangan akhirat, kesenangan yang kekal selama-lamanya. Kesenangan yang kekal siapa ke bila-bila. Tu. Tu kalau orang mikir panjang sikit lah. Mikir selepas daripada hidup dunia ni lagi hidup mana, dia akan pilih kesenangan akhirat. Dan setengah yang lain berkata, setengah ulama lagi berkata, zahid itu menyimpan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakini halnya. Dia ambil sekadar yang berhajat, lebih pada tu tak lah. Dia tinggal dah tu ya. Dia menyimpan, maknanya menyimpan ni dia ambil sekadar atas qadar yang sangat berhajat untuk menjalani kehidupan, untuk menuju akhirat. Dia ambil sekadar tu. Dia tak macam rawa, macam pungguh tak. Tu. Tu orang yang zahid. Tu kata setengah ulama makna zahid. Dan sesetengah yang lain pula berkata, zahid itu meninggalkan daripada menutup yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Dia tak tutup barang yang tak ada. Sehingga habis barang yang ada, barulah dia ambil. Tu. Mana cukup apa yang ada pada diri dia tu. Sekadar hak hajat dia. Sekadar hak hajat. Tu. Mana apa ni dia sebut makna-makna tu, maksud apa ni, makna zahid tu agak-agak ada tak pada pokok kita. Agak-agaknya ada kata. Nak tahu apa ni kita tu zahid, zuhud ataupun tidak, dia ada 3 tanda. Akan ada 3 tanda pada seorang itu disebut oleh ulama. Ada 3 tanda. Yang pertamanya, dia tidak terlalu gembira jika mendapat sesuatu. Dia tidak terlalu sedih jika kehilangan sesuatu. Tu tanda. Orang yang ada sifat zuhud, sifat zahid dalam hati dia. Dia boleh suatu nikmat dia tidak terlalu gembira. Bukan apa kalau pak gedung-gedung cabut kain tak apa. Sukanya. Boleh alhamdulillah. Dia syukur gitulah. Tu. Dia kalau kehilangan, kalau hilang suatu benda dia tidak terlalu sedih. Nak kau siapa tak ada makan nasi. Siapa kau duduk nengung, berapa dia duduk nengung. Lemu tak royak, ada jual lemu. Terlepas dia. Siapa tak ada makan nasi. Wak ni nyogi apa ni, nyogi tak beroyak. Tu. Nyogi tak beroyak. Pakai pergi buat-buat dia je. Tu. Jadi orang yang ada sifat zahid dalam hati dia, sama je benda tu. Sama ada dia boleh suatu benda, dia gembira apa, suka, sangat suka gitu, tidak kata itu dah. Kalau hilang suatu benda pun tidak kata sedih sangat. Rasa sedih tu, suka sedih tu memang tabiat semula jadi manusia tu memang ada. Kalau tak berasa langsung tu, tuan dia tu tak berapa hidup lah mana lah tu. Dan kalau tak ada berasa langsung memang dia tabiat manusia ni, kalau dapat suatu benda dia suka, memang suka lah. Tapi suka dia tidak kata itu sangat. Tu. Kadang-kadang orang ni suka dah dia teriak. Teriak tu kerana suka. Apa kilometer otak pun ada.
Dia serupa dalam hati dia. Mana likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Maknanya disebut oleh Al-Qurannya agar kamu sekalian tidak akan merasa sedih terhadap apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu gembira dengan apa yang mendatangi kamu. Hak mu dapat tu tidak terlalu gembira. Tu tanda yang pertama kalau orang ada sifat zahid dalam hati dia. Yang keduanya kata ulama sesiasa memandang sama kepada orang yang memuji dan yang mencela. Tu supaya sama di sisi dia ni. Orang puji ke, orang cela ke, tak ada apa-apa dia. Nah, mana orang zuhud ni, orang zahid. Dia tidak cara gapo. Tu. Dia tidak cara gapo. Apa ni dalam hati dia lagu tu supaya sama. Dan yang tiga yang kata ulama, hati dia sentiasa tenang. Sentiasa merasa tenang ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan hatinya sangat cinta membuat amal ta'at. Membuat amal ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tenang dia ketika berhadapan, ketika beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tenang. Tak ada duk teringat kemungkaran. Tu. Kadang-kadang jenis orang yang apa ni, jenis kita hak tidak ada sifat zahid dalam diri ni, dengan semaya tak kira lagi. Nak ambil untung kot juga mana. Tu. Nak kaut kan. Dia tak di hati dia tenang ketika beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kelas zahid yang tingginya, dia tidak benci kepada dunia, tak benci terus dah. Dan dia tidak kasih apa ni itu dah. Dia hati dia tak ada berasa apa. Dia kalau kita benci kepada dunia, ada dah sifat zahid tapi tidak kelahak sempurna. Sebabnya bila kita benci kepada sesuatu, dia akan jadi beban dalam hati, kepada hati kita. Jadi beban ni. Duk mikir tak siap tu, tak siap, tak siap. Tu. Bagi orang zahid sungguh, dia tak benci kepada dunia. Tapi dia ambil hanya sekadar hak dia hajat. Bukan tertinggal terus, bukan hati dia jadi liar kepada dunia. Tak. Dia ambil sekadar hak dia berhajat. Apa ni untuk menjalani hidup dia kepada akhirat. Kalau macam tu dia jadi serabut juga. Tu. Ada tiga tanda tu. Apa ni tu orang hak zahid. Ada tiga tanda tu ya Allah tu. Kalau tak ada tiga tanda tu dalam hati kita, tak berapa zahid lagi nanti. Sesungguhnya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan Allah Ta'ala dan sekalian manusia mengasihi orang yang bersifat dengannya. Ini zahid ni. Tu benci kepada dunia, dia berpanik pada dunia ni. Dia kata setengah ulama tinggal dunia kerana tutup kesenangan akhirat. Kerana hati dia apa ni kelakuan yang hati yang dipuji oleh syarak. Tu Tuhan kasih dan manusia berkasih. Orang yang bersifat dengan sifat ni. Tuhan berkasih, manusia berkasih. Dan kalau sebaliknya, dia tidak ada sifat zahid pada dunia, apa ni tidak ada sifat zahid, cara nak je kepada dunianya. Cara nak je kepada dunia,
Tuhan pun benci, manusia pun benci. Tuhan benci kadang-kadang siapa ko orang yang temu'o ni tidak ada sifat zahid ataupun zuhud dia akan apa ni dia akan karuk sungguh dunia. Siapa ke kewajipan yang Allah Ta'ala fardu ke atas dia pun dia tidak tunaikan. Dia supaya keluar zakat tidak tunaikan. Allah Ta'ala benci. Dia manusia pun akan benci. Ini orang biasa itu on. Hak tu hak dia, hak ni hak dia. Bukan setakat hak dia, hak orang pun dia nak. Nah, tu. Tapi kalau dia ni sifat zahid, Tuhan pun kasih, manusia pun kasih ke dia. Ada disebut ada satu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila turun ayat apabila turun firman Allah Ta'ala وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Surah At-Taubah ayat 34. Mereka yang menyimpan emas dan perak, dia tidak berbelanja pada jalan Allah, maka berilah berita kepada mereka, wahai Muhammad, dengan azab yang pedih. Apabila turun ayat ni, Nabi bersabda, Nabi kata lagu mana? Tabbal li dunya, tabbal li dinar wa dirham. Bila turun ayat ni, Nabi sebut celakalah bagi dunia, celakalah bagi dinar dan dirham, celakalah bagi emas dan perak. Hak ni sifat siapa tak si berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Nabi kata celaka. Tabbal li dunya, celakalah bagi dunia. Celakanya lagu mana? Orang hak sifat, orang hak sifat tak si berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Nabi sabda lagu tu, para sahabat radhiyallahu anhum tanya Nabi, wahai Rasulullah, Allah telah melarang kami menyimpan emas dan perak, jadi apalah yang boleh kami simpan? Hak boleh kami simpan jaga bernama? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum lisanan zakira. Hendaklah kamu menyimpan lidah yang selalu berzikir, wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur. Ni nak kita zahid, hati yang selalu bersyukur. Musibah tu, musibah lidah yang sentiasa, yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia ingat ke Tuhan kau, kalau Tuhan suruh belanja, kamu akan belanja untuk fisabilillah. Kamu tak simpan tu. Dan hati yang bersyukur, yang bersyukur apabila Allah Ta'ala perintah suatu benda, kamu akan lakukan. Dan Nabi sebut lagi, wa zaujatan salihah, musibahlah perempuan yang isteri yang salihah, yu'inuhu ala amril akhirah, ia boleh membantu kamu dalam urusan akhirat. Musibah tiga perkara ni, musibah tiga perkara tu. Lidah yang selalu berzikir dan hati yang bersyukur, isteri salihah yang membantu dalam urusan akhirat. Itu dikira apa ni, orang yang zuhud. Kalau tidak zuhud, Allah Ta'ala murka, dan manusia pun marah dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. 134 rawahu Tirmizi wa sahahahu wal hakimu wa hassanahu. Meriwayatkan dia oleh Tirmizi dan mensahihkan dia, dan meriwayatkan dia oleh Hakim wa hassanahu dan menghasankan dia. Maksudnya zahidlah pada dunia, nescaya Allah Ta'ala mengasihimu, dan zahidlah pada barang keduniaan yang di tangan manusia, nescaya manusia mengasihimu. Itu tulis sebuah hadis. Tuhan kasih, manusia pun akan kasih. Tu. Dan zahid itu terjadi kerana ilmu. Kerana ada ilmu, kerana tahu lah. Kerana tahu. Kalau tak tahu kok, dia pakai gomong belakang lah. Tu. Kerana dia tahu. Kalau ambil akhirat, tu akan tambah kelebihan dia. Kalau dia ambil dunia, kan dia tupu kepada dunia, itu saya bagi kepada dia. Tapi di akhirat kelak tak ada lah. Mungkin dia pilih yang itu. Tu orang tahu dia akan pilih. Zahid. Yang timbul perasaan zahid dalam hati dia, terjadi sifat zahid ni. Tak si ke dunia pilih akhirat ni, itu kerana ilmu. Dia tahu. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Siapa yang hendak keuntungan dunia, bahagia dalam dunia, apa di akhirat, nazid lahu fi harsi, kami tambahkan baginya keuntungannya di akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang nak bahagia dia dari akhirat, keuntungan dunia, dia nak keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami beri dia. Itu kata kami beri. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat tak ada dia. Dia mengambil dah. Tu. Jadi timbul terjadi apa ni zahid tu kerana ilmu. Mana dalilnya? Kerana firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. 135 surah Al-Qasas ayat 80. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Orang yang diberi ilmu di antara mereka. Jadi ayat ni mengisahkan apa ni dia ada hubungan dengan Qarun. Satu masa Qarun ni dia tubik dengan perhiasan dia. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Tubik daripada tempat dia dengan perhiasannya. Orang tengok Allah. Dah. Tu. Dia orang tengok, orang nak kepada dunia. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Innahu lazu hazin 'azim. Dia kata, orang nak pada dunia ni, dia kata, mudah-mudahan kami serupa dengan apa yang dikurniakan kepada Qarun. Tu. Mudah-mudahan kami serupa apa yang dikurniakan kepada Qarun. Lalu berkatalah orang yang diberi ilmu di antara mereka, janganlah kamu berkata demikian. Kata lagu mana? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Mudah-mudahan kami ni apa ni boleh seumpama apa yang dikurniakan kepada Qarun. Tu. Mana wailakum. Wailakum ni
celaka lah kamu. Dah, orang ada ilmu kata. Jangan kamu berkata demikian, celaka buatmu ni, tak boleh dapat itu sikit dah. Dia kata pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Hak tu hak lebih baik ya. Hak tu hak lebih baik. Apa ni daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Qarun. Pahala daripada Allah Ta'ala tu lah hak lebih baiknya. Sebab hak ni ia boleh apa ni, ia boleh membawa tuan dia, orang yang beriman dan beramal soleh, bahagia di hari akhirat pula. Jadi selepas pada tu apabila Qarun ni dia ditelan, wa khasafna ma bihi wa bidari, bila kami tenggelamkan dia sendiri dan rumah-rumah dia, harta-harta dia, dengan sebab dia ni fitnah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia upah seorang perempuan. Dia upah seorang perempuan supaya fitnah Nabi Musa. Seorang perempuan pelacur. Dia upah supaya fitnah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun semaya 2 rakaat. Lepas pada semaya panggil perempuan tu. Sungguh kau yang mengaku, kata kamu ni berzina dengan aku. Perempuan tu ketagegang, boleh takut. Dia kata dak Qarun apa hamba. Qarun apa? Kalau Nabi Musa ni kira orang baik dak, kena napa dia pun apa kerah. Jangan sampai main. Muka dia kagak sungguh. Tuduh telaga hak sepatu akak 10 orang dia akak seorang. Tak kagak kan? Tu bukan setapak orang. Kalau dia tapak gajah dah wasa rumah ping gajah. Batu orang tua dulu kali itu kagak hali kagak musa. Gagah hali kagak musa. Amba ingat apa ni masa orang nak usung rumah. Siapa nama dia alak tu? Gagah hali gagah musa. Gagah hali gagah musa dah. Apa khabar berak tak bahasa. Gagah ni pun gagah sungguh. Sayyidina Ali pernah satu masa berlaku peperangan nak masuk di satu kota. Pintu hak tutup kota tu 4-5 orang kena akak. Dia akak seorang. Tergagah sungguh betul hak dia royak tu. Tergagah hali gagah Musa tu memang gagah sungguh lah buat ni ya. Jadi apabila perempuan tu mengaku, apabila perempuan tu mengaku apa ni dia upah ahli Qarun, Nabi Musa pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa supaya ajar Qarun. Tu sujud apa ni supaya ajar Qarun. Tu. Jadi Allah Taala pun terima apa ni wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, hai Musa, hari ni aku bagi kepada kamu boleh suruh lah bumi nak suruh gapo. Bumi akan ikut perintahmu pada hari ni je. Terlalu Nabi Musa pun suruh bumi telai Qarun. Telai Qarun. Telai Qarun sekali dengan harta. Apabila orang-orang hak tengok ni hak tadinya berasa nak jadi sebuah Qarun, apabila dia tengok Qarun ni kena telai, dia kata lagu mana? Utul ilma wa ilakum sawabullah. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Dan sambungnya ayat lepas pada tunya, wa asbahal ladzi tamannau wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaqulu wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Dia katanya
Kalaulah Tuhan kalau Tuhan tak kurnia apa ni, tak beri petunjuk kepada kami, tak tolong kami, nascaya kami akan ditelan super dengan korun. Tu. Kalau jenis kami ni temo'ah juga kepada harta, apa ni super dengan korun juga, nascaya kami akan ditelan ditelan ke bumi super dengan korun. Jadi apabila dia tengok lagu tu, bagi menyesal dalam hati dia. Jadi ayat sini dengan sebab ada ilmu, dengan sebab ada ilmu jadi zahid pada dunia. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahawa zahid itu sebahagian daripada faedah ilmu, daripada sebahagian daripada faedah ilmu. Sebab itu ilmu ni satu perkara yang penting, carilah ilmu. Sebab ilmu ni kira penyuluh hidup. Kalau tak ada ilmu, gelak gelemak. Lebih-lebih lagi ilmu agama, ilmu yang boleh membawa kita ni nampak jalan ke syurga, jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu ni kena itulah. Kena cari sungguh benar. Habis situnya, zahid itu ada beberapa pangkat. Dia ada beberapa pangkat lah. Tu. Dia ada pangkat bobo nak bang tu pun ada. Pangkat yang lebih sempurna pun ada. Kalau sempurna benar tak ada dalam hati dia. Ada satu masa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu masa tu dia ada piti 100,000 dirham. Di tangan dia ada piti 100,000 dirham. Dia bagi siapa bilicing bagi. Tu. Siapa pembantu dia kata, ya Aisyah, kalau mu taruh sikit boleh beli benda awak buka puasa. Tu. Aisyah kata, apa mu tak royak tadi? Tak pakai gitu mu. Apa mu tak royak tadi? Kalau mu royak lalu boleh lah apa ni, ambil awak beli awak buka puasa. Dan tak ada dalam hati dia, tak ada mikir bukan nak pakai. Bui. Agak-agak yang lagu mana. Kalau kita sebelum buka orang tu, ambil dulu, boleh sejam begilanya. Tu. Ambil dulu, ni bui kat orang. Kalau jenis pisang, apa ni, hak sikat solong dengan sikat tengah tu ambil kita. Hak bosu, hak ujung-ujung tu. Hak berasa tawar dah belah-belah je. Tu apa ni tu zahid, dan hati dia tak ada gapo tu, kira hak kelas sempurna tu. Tu kelas sempurna ya. Tu zahid ada beberapa pangkat, kita butis kat tu dulu. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يسنا إلى شأنك كثير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا العامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
اللهم اجعل ثواب ما قرنا وما همنا وعلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة منك نازلة نقدمها نهديها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف العظم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فاجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى الروح من استمعناها هنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم وباسمهم يا رب العالمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انقل أرواحهم من ضيق القبر والنحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لصاحب الطعام وارزقه من الحلال وجنبه عن الحرام واتمم نيته واغفر لنا وله ولموتانا وموتاه يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم